Adakah anda tengah mencari apa produk yang nak jual dekat TikTok tapi tak tahu apa produk yang viral? Jom, hari ini aku tunjukkan macam mana nak cari produk viral. App ini memang free dan kami boleh check apa produk yang tengah trending dan viral dekat TikTok. So yang pertama kami boleh nampak top produk, ada combo paling jackpot, eyeshadow, 30ml foundation. Dari top produk kami boleh view more. Aku filter 30 hari, nampaklah revenue yang top 9.67 million guys dalam satu bulan. So I scroll down ya, tengok. So kalau kau bukan menjual barang kosmetik, bolehlah search dekat kategori. Okay, so kami choose lah toys dan hobi. Okay, dari sini boleh nampak produk One Piece. Okay juga. Satu bulan boleh dia punya revenue 216k. 1.3k so. Apa tu? Piano elektronik. Wah, ini macam best ni. Okay, so let's say saya klik masuk. Dari sini boleh nampak lah. Dia punya harga 199 to 229. Okay, revenue guys 200k. Untuk piano plastik ni. Okay. Item sold 1.1k. Oish. Consider baik lah ni. Okay. So aku ni register free account je. So kalau nak AI nak tengok produk detail, perlulah subscribe. Wish buku kerja kaligrafi dari RM5 90 sampai RM10 ada revenue 89k. Okay guys, macam mana? App ni bagus kan? Kalau bagus, tolonglah komen bagus. Kalau tak komen, pun tekan like, share dan subscribe. Okay? See you next time.